Hai dan Assalamualaikum guys. Good morning. Hari ni orang IKEA akan sampai sebabnya kita tengah buat room makeover. Bilik ni dah kosong sebab tu dah suara je bergema-gema. Allah, dah lama tak vlog. Tengok pegang kamera pun dah tak pandai. Minta maaf. Okay guys, almari kita akan sampai kejap lagi. Ija custom sendiri macam mana Ija nak. Sebenarnya baju Arash banyak gila. Dia orang yang jarang declutter. Dia akan beli, lepas tu yang lama still ada. Bila Ija nak buang pun tak boleh. Buang senyap-senyap pun kantoi, tak boleh. Jadinya baju dia memang banyak. Baju Ija pula sikit. Tapi disebabkan baju dia banyak, almari lama tu dengan chest drawer tu tak muat nak letak baju hijau. So baju hijau bersepah dekat sini ada, dekat dalam bilik belakang ada. Lepas tu baju Aiden pun memang tak boleh nak masukkan kat bilik sini sebab almari kecil. Baju Aiden dekat bilik sini pula, bilik tengah, faham tak? So tiga-tiga bilik semua ada baju kita orang. Pening nak bersiap susah, nak cek baju susah, semua susah. Jadinya je custom almari ke IKEA je buat besar. InsyaAllah boleh muat lah baju kita orang bertiga dalam tu. And sebelum ni kita pakai katil queen. Sekarang kita dah tukar katil king. Katil dah sampai. Tapi je tak nak pasang lagi. Katil ni dah sampai semalam. Tapi je tak pasang lagi sebabnya je nak bagi bilik ni kosong. Supaya orang nak pasang almari ni senang. So ruang banyak lah untuk orang susun kayu semua nak pasang almari kan. So almari tu besar je buat yang tinggi punya. Tapi tak adalah tinggi sampai ceiling tu, tak lah kot. Aircon pun kita tukar sebabnya aircon bilik ni rosak. Sebab tu lah kita orang dah lama tak tidur kat bilik sini. Kalau korang perasan, kalau dalam live apa semua kan, Ija memang tak guna dah bilik ni. Bilik ni hanya untuk bersiap pakai baju makeup tu je. Sebabnya aircon rosak, panas gila. Dah lah aircon rosak. Lepas tu mungkin wiring rumah ni problem. Kipas ni tak boleh buat laju. Bila buat nombor 3 je nak pergi jalan, tiba-tiba tu mati sendiri. Lepas tu nombor 3 dia macam nombor 1. Faham tak? Itulah masalah bilik ni. Jadinya kita dah tukar aircon. Kita beli aircon yang 2 horsepower terus. Yang ni dia rasa 1. So kita upgrade terus yang hebat. Cuma aircon tak tahu lagi bila sampai. Sebab kat Shopee dia kata 15. Sepatutnya hari ni lah. Tu dah dia guys. So je tak tahu lah macam mana keadaan bilik ni lepas dah pasang almari, lepas dah pasang katil. Sebab katil dah besar, almari dah besar, so mungkin akan nampak sempit sikit kot. Kan hari tu kita pergi Genting Skyworld kan. Daripada Genting tu, Ija punya hidung jadi tak betul tau. Dia jadi macam hidung asyik gatal-gatal. Lepas tu pagi-pagi jadi sesama, berkahak tapi tak demam. Hujan, kita nak main hujan-hujan sampai je rasa pipi je ni macam dah beku tu tak, sejuk sangat. Itulah dia. Suara jangan cakap lah, turun je Genting tu memang suara je dah habis dah tak ada suara. Tapi ibu memang hebat. Ibu sebelum kita orang naik Genting tu kan, ibu cakap ibu nak berubah. Ibu nak naik semua ride. Lepas tu Ija pun macam ya je kan. Sekejap lagi dia dah tengok nanti dia tak berani takut. So ibu ni orang yang sangat-sangat gayat tau. Tapi surprisingly ibu naik semua Dia naik roller coaster yang laju seram tu. Ija pun takut gila naik roller coaster tu. Lepas tu je toleh lah belakang tengok dia okey je, enjoy, senyum je macam wow. Okay guys, now 10 AM. It's time for coffee. Sebelum ni Ija pakai Moccona nombor 5 klasik, espresso apa semua. Tapi Ija tak suka sebab I tak tahu lah kenapa ramai hype kopi yang ni. Tapi Ija rasa dia punya rasa kopi tu slightly rasa macam besi. Besi dia rasa kuat. Faham tak? Korang pernah tak minum kopi yang korang rasa kopi tu macam rasa besi? Macam sudu besi. Macam tu. So Ija tak suka sangat lah yang Moccona ni. And then Ija try. I tak give up sebab kalau tak, Ija punya perbelanjaan Zeus monthly tak tahulah nak cakap macam mana. Sebab setiap hari pasti kena ada kopi kan. Kalau tak lemau, Ija cuba nak ubah mindset tu. Tapi bila tak ada kopi, Ija tak produktif. Ija tak ada tenaga, Ija tak ada energy booster. Faham tak? Macam sebelum ni Ija memang tak minum kopi. Tapi lepas Ija pregnant, lepas ada Aiden, I tak tahu kenapa tiba-tiba I boleh suka kopi. Faham tak? Moyang Ija pernah cakap, kalau dulu tak suka, lepas mengandung mesti you makan apa yang you tak suka dulu. Macam dulu, bukan kopi je yang pelik. Dulu Ija hantu durian. Ija boleh makan durian tu 2-3 biji seorang-seorang tak ada hal. Tapi sekarang
bila lalu je kat kedai durian, I bau pun rasa macam tak nak lah. Tak suka lah, malas lah makan bau lah, itu lain lah. Tak suka. Dia jadi tak suka durian. Dulu je tak makan tempoyak. Sekarang je makan patin tempoyak. Bukan setakat kopi je, tahu tak? Macam-macam berubah. Dulu je tak makan ulam, sekarang je makan ulam. Dulu je tak makan ni, sekarang je makan ni. Dulu je tak makan bawang goreng, sekarang je makan bawang goreng. Pelik kan? So, Ija try kopi yang brand ni. Sebab masa tu Ija pergi Lotus. Ija ambil gambar, Ija send kat ChatGPT. Mana kopi yang paling rasa macam Zeus Spanish Latte. Lepas tu dia kata yang ni. Yang ni harga dia, hari tu Ija beli 30 lebih. Lebih kurang harga Mokona juga. And surprisingly, memang sedap. Memang rasa macam Zeus Spanish Latte. Tapi korang kena pandai bancul lah. Macam Ija buat ni, Ija guna 2 sudu besar untuk tumbler Zeus ni. Susu sikit and then kita mix dengan susu Dash Lady. Buat coffee with me. Kalau melukai susu manis. Lepas tu bilanya nak kurus, minum susu. I tak kacau pakai sudu I guna ni. Ais. Ini besar sangat. I tu ada pergi wedding saudara dekat kan. And then kita makan kuih koci kat situ. And kuih koci dia sedap gila. Lepas tu Ija minta lah kontak orang tu. Orang tu duduk dekat je lah dengan kawasan rumah Ija. So masa birthday Eden, masa kita buat tahlil apa-apa event, Ija memang akan order kuih koci dekat dia. Pakcik makcik je semua pun suka sangat-sangat. Hari tu je order 50 pieces. Adik-beradik ibu je ada macam 6 orang time tu yang datang. Seorang makan je nak dekat 15, tak boleh nak berhenti sebab sedap. So disebabkan hari ni kita ada Teachers Day dengan birthday budak-budak dekat sekolah Eden. Birthday bulan 1 sampai bulan 6. Order kuih koci ni untuk bawa pergi sekolah. So ni dah sampai. Aisyah ni ibu tahu je order. Diorang terus simpankan untuk diorang. Sebab sangat sedap. Si je order 50 pieces, bahagi 2. Yang pergi sekolah, satu box lagi untuk kita orang bertiga. And sadly, Ija sebenarnya set appointment untuk pemasangan almari tu pukul 10 ke pukul 1. Tapi orang tu boleh pula WhatsApp Ija cakap dia sampai dalam pukul 1.30 sebab dia pergi Kelang. So Ija harap sampai sebelum lah 1.30 and pasang cepat sebab dia nak keluar pukul 3. So itulah dia. Ija plan kalau dia sampai macam yang Ija book tu, so Ija bolehlah kemas terus baju-baju almari dan siap-siap pergi sekolah Eden. So sekarang ni baju-baju Ija yang dah berlipat tu semua dekat dalam play area dia. And dia tak boleh main dekat dalam play area dia since semalam. And dia resah, dia nak masuk. Pagi tadi dia nak masuk tapi tak boleh. Pukul 12 ada orang servis aircon pula datang. So hari ni memang busy. Orang servis aircon, orang pasang almari, orang hantar kuih nak pergi sekolah Eden. Hari ni saya busy and produktif. Okay guys, almari dah siap pasang, katil pun dah siap pasang. Tapi katil ni je tak pasang sendirilah, je panggil orang tolong pasangkan. Sebabnya sepatutnya plan okey je, and je tak rushing nak pergi sekolah Eden. Sebenarnya event tu start pukul 3, tapi dah pukul 3.30 orang aircon tu tak siap-siap lagi. Ija booking appointment pukul 12. Tapi diorang datang pukul 1.30. Bukan 1.30, 1.43. Dekat Eden sebab parents orang lain semua dah sampai. Ija tak sampai-sampai. Lala Eden tadi kat sekolah dia memang dengan Aisyah je. Tu pula dia pakai terus sarung je sebab nak cepat, make up pun tak. Last hujan lebat gila yang macam ribut tu. Jalan jam melekat. Lala pukul berapa tadi? Pukul 4 lebih jugalah baru dia sampai sekolah Eden. Kesian dia. Sekarang pakcik tu dah tidur dah. Sebab kat sekolah tadi dia duduk mengacau orang sana sini. Dia dah penat. Kat sekolah dia tak tidur lama.
balik terus KO. Katil ni yang Ija nak share sebab Ija beli kat Shopee. Dia perabot tapi tak berbaloi langsung. Katil queen je 2000. Katil kat belakang ni Ija beli 700 je. Ladies and gentlemen, her only you. Material dia lembut tau. Yang ni macam baldu. Tengok tu. Bila sapu kan. Nampak tak material dia apa? Je tak tahulah material apa. Baldu ke? Bukan apa-apa je lah. Tapi tu. Nampak tak? Ni katil king. Ija beli 700 lebih je. Ija akan letak link dekat description box. So far Ija cakap memang bagus and berkualiti. Ija tak menyesal langsung. Walaupun Ija fikir 20 kali. Bukan 10 kali. 20 kali Ija fikir nak check out. Tilam Ija je belum sampai lagi. Ija beli tilam king dekat Shopee juga. Harga not even 400. Combine kan tilam king. Ketebalan dia 12. So korang tunggulah tilam sampai. Walaupun bilik ni dia jadi macam slightly sempit sebabnya kita tukar katil king, almari besar, bilik ni 10x10 je, so dia jadi sempit. Tapi je puas hati sangat-sangat sebab dia dah boleh susun baju dengan tenang. Dia dah tak payah declutter baju setiap sebulan kalau tak beli satu baju je nak kena buang satu baju. Faham tak? Nak kena let go. Dah lagi je nak keluar je tak ada baju. Guys, cuma ni kalau korang perasan warna pintu ni lain. Ija tak tahulah sama ada dia tak ada warna ni ke apa. Nanti kita check balik. Yang belah bawah ni kita ambil yang ni. So bolehlah susun baju daily kat sini, seluar dekat sini. Kalau tak muat kat sini boleh juga susun atas ni. And bahagian pintu kedua ni memang Ija pilih yang untuk gantung-gantung. Cantik kan katil ai? Wow. Katil ni sangat cantik. Macam harga ribu tak? Macam? Cuba teka berapa? Dah. Kau minta beli. Cuba teka. Sebab kau buat I rasa benda ni murah. Saya teka 600. 7. Berbaloi. Cantik kan? Cantik. Ya. Mama nak main. Pergilah. Tapi tak ada orang. Ada jidah ada. Walaupun dia jadi sempit tapi actually this is not sempit. This is okay. Cumanya kiblat. Ya, nak solat susah sikit. Boleh. Nak tolak sikit. Itu pun still ada ruang. No, actually this is okay. This is perfect. Ya, lepas tu nanti Ija sekata je nak biar sini. Je nak gantung TV sini. Dia dah work.